Cepat! Tikus bandar! Sini! Anjing dah pergi. Kita boleh sambung makan. Sambung makan? Dah selamat ke? Dah. Mari. Lega. Tak boleh jadi. Aku nak balik. Janganlah. Kau belum rasa makanan yang sedap-sedap tu. Kau mungkin biasa makan sedap-sedap di sini. Sementara aku, tidak. Aku lagi suka di desa. Makan makanan sederhana. Dan hidup aman tanpa ketakutan. Selamat tinggal, tikus bandar. Seperti peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Wah. Begitulah ceritanya. Habis dah. Jadi, tikus desa terus tinggal di desa lah. Ya, pada dia, hidup aman bersederhana di desa lebih baik dari hidup mewah di bandar. Tapi penuh bahaya. Kalau Ara jadi tikus bandar, Ara akan ikut tikus desa. Di bandar ada anjing dan kucing. Nanti dia tangkap dan makan tikus. Takut. Alah, kat desa pun ada binatang lain yang makan tikus. Macam ular. Di mana-mana pun ada bahayanya. Jadi, eloklah kita tinggal di tempat kebiasaan kita. Itu yang paling selamat. Macam kata peribahasa tadi. Apa maksud peribahasa tu? Maksudnya, walaupun negeri orang lain ada kelebihan, negeri sendiri tetap lebih baik. Dengar tak, Abang? Maksudnya, bercuti di kampung bersama Aki lagi baik dari bercuti di tempat lain. Ya. Betul, Aki. Nah. Ada lagi kereta ni. Dah lama hilang. Mana Aki jumpa? Kat dapur bawah peti ais. Kereta tu abang punya ke? Aki belikan untuk Papa. Lama Papa simpan. Lepas tu, Papa bagi abang. Dah lama dah. Sampai lupa pasal kereta ni. Untuk Ara, Papa tak belikan apa-apa. Nanti Aki belikan.
Dah, jom masuk. Kita orang nak main kejap. Mainlah. Abang, nak tengok kereta tu? Tak boleh. Papaku pulang dari kota. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Akan ku bawa ke sekolah. Pon, 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 pon. Kereta kecilku berbunyi. Marilah Ara, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Ara, jomlah naik. Kita nak ke mana ni, Abang? Kita nak pergi jumpa nenek. Jom. Cepat-cepat. Papaku pulang balik kota. Papaku pulang dengan kereta. Kereta besar warna merah. Papa kembali ambil kita. Papa kembali ambil kita. Aris, Ara, cepat siap. Aki nak bawa kau berdua mengembara. Yeay!